Hai semua, jumpa lagi hari ni. Hari ni alamak ayam tu apa lagi. Setiap kali saya nak isi suara mesti ada suara ayam ya. Okey, so lupakan saja pasal ayam tu. So hari ni saya nak tunjukkan video saya mencari harta karun. Bagi saya harta karun lah, sebab bila dekat kampung ni, bila ada benda ni je, orang akan ambil dia senyap. Kalau boleh tak nak bagi tahu orang, which is nak cari satu cendawan, which is korang dah nampak tu lah kan. Setengah orang mungkin dah kenal. Okay, cendawan ni kalau kat sini panggil kulak sisir. Kulak sisir tu cendawan sisir, cendawan apa, cendawan sikat apalah kan. Wah, ikutlah korang nak panggil apa. Tapi cendawan ni memang agak apa ni orang cakap, hanya ada dekat batang-batang pokok kayu yang tumbang dan mati saja. So ini saya proses kutip dia sebab tadi saya naik motor, saya nampak macam ada. So saya balik, saya ambil plastik and then saya pergi kutip. Okay, so memang apa yang orang cakap, memang bagi saya ni cendawan yang memang sedap lah. Rasa dia liat-liat dan juga aroma dia tu, rasa dia tu memang sangat sedap. So saya ni pun agak bersungguh-sungguh sikit lah cari kan. Walaupun orang lalu lalang agak rasa malu sikit, tapi lantak lah asalkan kita dapat satu cendawan yang sedap. Okay, so ni saya tunjuk pokok ni, pokok putat lah. Pucuk dia tu sedap lah kalau kita buat ulam ke nasi kelabu ke apa-apa je lah. Okay, so inilah dia cendawannya. Cendawan ni kecil lagi, tapi ada yang saya kutip tu yang dah besar lah. Yang ni esok mungkin cendawan ni dah okey lah, tapi yang ni kecil-kecil lagi. Kalau nak kutip, tapi dia kecil-kecil susah sikit lah, kita biar dulu dia besar-besar lagi. Okay, so ni ni kalau nampak ni daun palas. Siapa yang tahu ketupat palas tu, inilah dia pucuk dia tu, orang ambil buat ketupat. Okay, ketupat palas. Okay, selingan saja. Lagipun ni tak ada bekas orang-orang tumbang kan, disebabkan baru lepas raya, jadi orang pun ambil lah kan dia punya daun. Okay, so ni adalah pokok rotan. So ni buah dia lah, buah rotan. Okay, dulu zaman saya kecil-kecil dulu memang kerap lah makan buah ni. Buah ni rasa dia kalau kena dengan elok, rasa dia manis masam, kelak-kelak sikit. Okay, mengimbau zaman kanak-kanak dulu lah, memang sentiasa pergi tepi-tepi tu makan buah rotan tu, biasalah. Okay, so ni misi mencari lagi. So kita jumpa lagi spot baru. So kat sini kebanyakannya cendawan dekat pokok batang kayu ni dah rosak. Macam mana kita nak tahu dia dah rosak ke belum? Kita tengok dia tinggal kulit saja. Dia punya macam bentuk kat dalam tu dah tak ada. So tinggal kulit saja. So ini memang kalau nak makan pun boleh je, tapi dah tak sedap lah. Okay, so inilah bentuk dia cendawan ni. Memang cendawan ni memang sangat-sangat sedap. Macam saya bagi tahu di awal lagi, kalau zaman-zaman di awal tadi, masa zaman kecil-kecil dulu, dulu orang kampung kalau jumpa cendawan ni, diorang takkan beritahu. Dia senyap je kutip, slow je kutip, tak nak bagi orang perasan, sebab ini harta karun. Harta karun ni memang sangat sedap. Kalau dijual dekat pasar pun harga dia sangat mahal. Satu cup tu mungkin dapat ke RM10, RM5 macam tu lah. Sebab cendawan ni agak susah sikit dapat. Lagipun dia kecil-kecil kan, nak dapat satu cawan tu berapa lama duduk terbongkok macam tu kan, nak kutip kan. So ni saya bersyukur lah sebab saya dapat pun agak banyak sikit. Agak banyak tapi sikit. Agak banyak. So inilah, cukup lah saya makan dengan saya punya isteri. Dia pun suka jugalah makan cendawan ni. So itulah, saya dah dapat satu plastik ni. Bolehlah kita balikkan, kita keringkan. Okay, so ni mungkin saya nak pergi tengok-tengok sikit, nak cari-cari sikit lagi kalau ada sisa-sisa dia. Sebab sayang kan, sebab benda ni bila kita dah jumpa, memang kita akan kena kutip habis. Kalau tak nanti orang lain kutip. Okay, so inilah saya dah jemur dia. Pastinya kita jemurkan dia kering-kering. Lepas tu kering, korang boleh simpan lah. Kalau saya nak selamat, simpan dalam peti ais. Sebab kalau korang tak simpan dalam peti ais ataupun simpan dalam freezer, nanti dia akan rosak. Sebab dia ada binatang-binatang kecil kat dalam. Okay.